Hampa tahu tak kenapa anxiety datang? Tak tahu kan? Anxiety berlaku kerana kerisauan, ketakutan, kebimbangan yang terlampau. Risau yang terlampau, takut yang terlampau, overthinking yang melampau-lampau. Kerana apa? Kerana apa yang kita baca kat social media, kerana ada internet, kerana ada phone depan mata kita, kerana ada ramai orang kongsi kat luar sana yang menakutkan kita, kerana banyak ada bencana alam, kerana ada banyak penyakit, ada banyak perangai manusia, ada banyak post yang menakutkan kita. Akhir zaman ini, kita dah nampak, kita dah dengar, kita dah Google, kita selalu bercakap tentang masalah-masalah dan penyakit, maka dia akan masuk dalam kepala kita daripada mata yang kita tengok, daripada telinga yang kita dengar, daripada mulut yang kita selalu cakap, daripada tangan yang kita type, dia masuk ke otak. Dia kerisauan tu pergi ke kepala. Kerisauan tu dia tak pergi ke perut, dia pergi ke kepala. Bila sampai ke kepala, maka dia akan menimbulkan kerisauan, ketakutan, overthinking yang terlampau tidak terkawal, maka dia menyebabkan gangguan kepada perasaan kita dan fizikal kita. Anxiety yang tidak terkawal, ketakutan yang tidak terkawal, kebimbangan yang tidak terkawal dan overthinking menyebabkan gangguan kepada emosi kita. Menjadi risau, berdebar, seram sejuk dan angin dan kembung dan juga rasa gelisah, takut dan fobia dan sebagainya. Dan dia juga boleh mengganggu fizikal kita. Fizikal kita, kepala kita sakit, kepala kita pening, mata kita berat, rahang kita sengat, mulut kita kering, telinga kita bersing, telinga kita tak dengar, tekak kita tercekik, jantung kita laju, nafas jadi sesak, paru-paru jadi rasa berat, perut jadi angin, perut jadi kembung, dada jadi panas, perut jadi tak selesa dan sendawa dan juga kebas sejuk, menggigil. Semua badan kita tu akan menjadi sakit kerana otak kita telah menjadi terlalu sensitif dan menjadi terlalu sangat aktif disebabkan oleh trigger dan juga trauma. Anxiety berlaku kerana keturunan. Otak mempunyai keturunan yang sama, cepat risau dan cepat takut, perfectionist dan juga overthinking, otak yang sensitif, orang yang sangat-sangat otaknya laju, maka bila dia ada trauma, dia akan mencetuskan anxiety. Maka selepas trauma itu, datanglah trigger daripada orang yang sebelahan, trigger daripada orang luar, trigger daripada dalam sendiri, trigger daripada phone, daripada internet, daripada social media, trigger daripada kawan-kawan, trigger daripada grup, trigger daripada adik-beradik, trigger daripada kematian-kematian orang, trigger daripada penyakit-penyakit yang pelbagai, trigger daripada grup-grup wasabi dan sebagainya. Maka itulah yang menyebabkan kenapa penyakit anxiety itu menjadi makin hari makin teruk, kerana kita terlalu banyak membaca dan melihat benda yang tak bagus. Kita bercakap dan bercerita pasal penyakit yang tak henti-henti. Kita type, kita google, kita search, kita cari apa-apa penyakit, side effect ubat dan itu dan ini, dan kita masuk grup-grup yang menakutkan kita, dan kita banyak mendengar benda-benda yang tak bagus, yang negatif, yang menyebabkan dia masuk ke dalam kepala kita dan tertanam dalam kepala kita, menjadi trauma dan terngiang-ngiang dan berulang-ulang hingga mengganggulah sistem dalam badan kita. Itulah punca kenapa orang anxiety hari ini makin hari makin banyak yang kena dan dia tidak tahu